Mati hati itu lebih buruk daripada mati badan ataupun mati anggota kita. Hati mesti diperhati. Seperti mana kita rasa bila mana kita tak sihat. Tak sedap badan kita kata. Tak sedap badan lah ni. Awak tak larat, awak lesu ni. Kita sedap, kita tak sihat. Tentulah kita akan cari suplemen ke, cari ubat ke, nak makan apa ke bagi kuat. Bagi ada tenaga. Begitu juga kita kena perhati hati kita. Awak lemah buat tuak ni. Malas buat tuak ni. Pasal apa? Tu mana hati ada masalah. Bagaimana cara kita nak baiki hati kita? Kita kena pulihkan. Mana cara nak pulihkan? Kalau kita tak sihat, kita pergi hospital, kita pergi klinik. Bila ada masalah berkaitan hati, kena pergi majlis ilmu. Majlis ilmu ialah tempat pembaikan hati. Kereta bila mana dengar sikit-sikit bunyi kena tengok dah. Pasal apa bunyi, tak mana bunyi. Kalau kita naik juga, kita tak perhati, kereta tu mati tengah jalan. Begitu hati juga. Hati kena perhati.